Tapi persoalan je saya nak tanya kepada PMX, duit saya kat mana ni? Tak tahulah, kalau Donald Trump janji nak bagi kat dia, saya tak tahulah kan. Tapi where is the money? Mungkin dia kena bayar sikit-sikit janji. Sikit-sikit macam mana pula. Sabah kata, mana ada sikit-sikit, brother, bayar sekarang lah. Ataupun Anwar ni sebenarnya dia lebih takut kalau dia rayu, nanti parti dia kalah teruk dekat Sabah. Saya rasa dia main politik je ni, semua ni politik dia lah. Kalau tidak, seperti saya kata tadi lah, dia kes-kes lain dia rayu. Apa saya ni dia tak nak rayu? Pasal pilihan raya lah. Ini sebab pilihan raya. Kalau tak ada pilihan raya mungkin dia rayu. Kalau tak ada pilihan raya, dia rayu sampai ke ujung langit. Sampai langit ke-7 dia rayu. Langit ke-7. Dia orang bila orang tu tanya dia bila nak bayar kat 40% ke Sabah, dia kata lebih kurang dia kata saya PM, saya lah. Kita kutip 10 bilion, kita dah bayar 17, dia kata kan. Dia kata kita kutip 10 bilion, kita dah bayar, kita dah belanja 17 kepada. Itu tak betul jawapan dia. Ya, betul. Saya tengok dia soal bila Semenanjung ataupun Putrajaya nak belanja kat Sabah 200 bilion ke 300 bilion ke untuk buat itu, buat ini, highway ke, airport ke, apa, itu salah dia. Itu bukan termasuk yang 40% tu. 40% itu adalah kutipan hasil dari Sabah. Dia tak masuk apa yang kerajaan pusat belanja kan? Itu soal lain. Belanja tu, kalau kamu nak menang pilihan raya, kamu belanja banyak. Kata. Itu PMX pun salah tu. Salah tafsir. Salah tafsir. Minta maaf lah Datuk Seri.